Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tentang topik 4 iaitu Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia terbahagi kepada 3 iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan. Untuk pengenalan perpaduan ialah kesepaduan sosial merupakan matlamat akhir yang sangat diidamkan dalam sesebuah negara yang berbilang kaum, budaya dan agama seperti Malaysia. Ia merujuk kepada keadaan masyarakat yang amat stabil, makmur dan sejahtera di mana rakyat dapat hidup bersama dalam suasana harmoni walaupun berbeza latar belakang. Dalam konteks Malaysia, kesepaduan ini sangat penting kerana negara kita terdiri daripada pelbagai etnik utama seperti Melayu, Cina, India serta masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak. Tanpa perpaduan dan semangat saling memahami, pelbagai isu perkauman dan perbezaan boleh mengganggu keharmonian negara. Oleh itu, usaha mewujudkan kesatuan dan kesepaduan sosial perlu dilakukan secara berterusan oleh semua pihak demi menjamin kestabilan dan pembangunan negara yang berterusan. Untuk sejarah mencari kesatuan pula ialah Malaysia melalui perjalanan panjang dalam usaha mencapai kesatuan. Negeri-negeri di Tanah Melayu suatu ketika dahulu berada di bawah pentadbiran yang berbeza, ibarat cebisan jigsaw puzzle. Usaha pertama menyatukan negeri-negeri ini ialah melalui pembentukan Malayan Union pada tahun 1946. Namun ditentang hebat oleh rakyat dan akhirnya dimansuhkan. Ia digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 yang menyatukan semua negeri di Malaya di bawah satu pentadbiran. Kemerdekaan pada tahun 1957 menjadi titik puncak kepada kejayaan menyatukan negara. Pada tahun 1963, Persekutuan Malaysia ditubuhkan dengan penyertaan Sabah dan Sarawak sekaligus memperluaskan lagi konsep kesatuan. Untuk detik perpaduan pula, perpaduan rakyat Malaysia dapat dilihat dalam kehidupan seharian. Misalnya, pergaulan mesra di pasar, majlis perkahwinan yang mengundang pelbagai kaum, tempat makan yang dikongsi oleh semua lapisan masyarakat, serta semangat bersatu dalam menyokong pasukan sukan negara. Aktiviti-aktiviti ini menunjukkan bahawa perpaduan bukan sahaja wujud di atas kertas, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan harian rakyat. Seterusnya, kesepaduan. Pengertian bagi kesepaduan ini ialah keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Proses perpaduan ini berlaku pada era kesepaduan sosial 1971 sehingga 2011. Faktor ekonomi sangat penting untuk kesepaduan sosial Malaysia. Kunci kesepaduan sosial Malaysia ini adalah melalui hubungan yang stabil dalam peringkat pertikaian dan konflik yang berlaku. Konsep kesepaduan sosial ini merangkumi kepada 4 aspek. Yang pertama ialah aspek agama. Kesepaduan sosial dalam aspek agama merujuk kepada keharmonian antara penganut pelbagai agama di mana semua pihak saling menghormati kepercayaan dan amalan masing-masing demi menjaga perpaduan negara. Yang kedua ialah aspek bahasa. Dalam aspek bahasa, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berperanan sebagai alat komunikasi utama yang mengeratkan hubungan antar kaum sambil menghormati kepelbagaian bahasa ibunda. Yang ketiga ialah aspek politik federalisme. Kesepaduan sosial dalam aspek politik federalisme melibatkan perkongsian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi memastikan keadilan serta keseimbangan hak kepada semua rakyat. Yang terakhir ialah aspek etnisiti. Dalam aspek etnisiti, kesepaduan sosial dicapai melalui interaksi antara pelbagai kaum yang saling memahami, menghormati budaya masing-masing serta mengelakkan sebarang bentuk diskriminasi.
Seterusnya ialah konsep penyatuan masyarakat. Penyatuan masyarakat adalah penyatu paduan seluruh masyarakat dan negara demi membentuk satu identiti serta nilai bersama. Ia juga menanam rasa cinta dan kebanggaan yang mendalam terhadap tanah air tercinta. Proses ini adalah satu usaha yang berterusan melibatkan semua lapisan masyarakat. Matlamatnya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan integrasi berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan juga mediasi. Dalam kehidupan seharian, penyatuan ini terselah melalui sikap bertolak ansur, kerjasama yang erat, saling memahami, tidak bersifat autoriti, serta saling memerlukan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, kesepaduan nasional ini merupakan tunjang kepada kestabilan dan pembangunan negara. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, semua rakyat Malaysia harus memainkan peranan untuk mengekalkan dan memperkukuhkan semangat perpaduan. Dengan semangat saling menghormati dan memahami antara satu sama lain, kita dapat membina sesebuah negara yang lebih gemilang dan bersatu padu. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami yang bertajuk Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Sekian, terima kasih.